Aku tak tahu nak mula kat mana. Tapi kalau kau tengah tengok video ni, besar kemungkinan kau tengah rasa benda yang aku pernah rasa dulu. Rasa macam, aku dah buat semua benda betul dah kot. Aku tak boros, aku simpan duit, aku elak hutang, aku ikut semua nasihat. Tapi kenapa hidup aku macam tak ke mana? Itu juga apa aku rasa beberapa tahun lepas. Waktu tu aku baru masuk kerja tetap, gaji tak besar sangat, tapi cukuplah untuk hidup sederhana. Setiap kali gaji masuk, aku terus asingkan 10% masuk dalam tabung simpanan. Disiplin aku boleh kata tahap tinggi. Aku memang jenis yang tak suka berhutang, tak suka bazir duit. Orang lain pergi lepak kafe hujung minggu, aku duduk rumah. Orang beli iPhone baru, aku pakai Android lama bertahun-tahun. Langganan Netflix pun aku cancel. Konon-kononnya nak hidup minimalis, nak buat simpanan. Sampai satu tahap, aku jadi bangga dengan diri sendiri. Aku tengok kawan-kawan struggle hujung bulan, tapi aku steady je. Ada simpanan, ada buffer. Tapi yang pelik, walaupun aku dah simpan selama 2 tahun lebih, hidup aku still rasa sama je. Tak ada perubahan besar. Masih duduk rumah sewa bilik kecil, masih naik motor lama yang rosak on-off, masih fikir 2-3 kali kalau nak belanja lebih sikit kat keluarga. Aku tengok akaun simpanan aku, ya jumlah tu boleh tahan juga. Tapi bila aku fikir pasal masa depan, aku rasa kosong. Sebab aku tahu dengan gaji aku sekarang dan kadar kenaikan kos hidup sekarang, simpan sampai 20 tahun pun belum tentu cukup untuk beli rumah. Apatah lagi capai kebebasan kewangan yang semua orang selalu cakap tu. Lagi lama aku fikir, lagi aku rasa pelik. Semua orang selalu pesan simpan duit, jimat belanja, potong perbelanjaan. Tapi tak ada siapa pun ajar kita lepas simpan, apa next step dia. Tak ada siapa pun cakap yang simpanan, kalau tak bergerak, dia takkan bawa kau ke mana. Kau hanya akan rasa selamat, tapi bukan maju. Satu hari, aku tengah lepak sorang-sorang kat warung bawah flat. Lepas balik kerja, penat gila. Aku buka slip gaji dalam phone, sama je macam bulan lepas. Sama je macam tahun lepas. Tak ada perubahan. Waktu tu, aku pandang angka tu lama-lama. Dan dalam kepala aku ada satu soalan datang. Ni ke hidup yang aku nak ulang sampai umur 60? Dan serius aku cakap. Malam tu aku tak boleh tidur. Aku termenung lama. Fikir pasal hidup. Fikir pasal mak ayah kat kampung. Fikir pasal masa depan. Fikir kalau jadi apa-apa kat aku, ada kecukup duit untuk tanggung kecemasan. Fikir kalau satu hari aku nak kahwin, ada kecukup duit nak bagi anak bini hidup selesa. Aku mula persoalkan semua benda yang selama ni aku anggap betul. Mungkin simpan duit semata-mata tak cukup. Mungkin aku terlalu fokus untuk elak risiko sampai aku lupa peluang. Mungkin selama ni aku cuma pandai jaga duit tapi tak pandai gerakkan duit. Dan itu turning point dia. Bukan sebab ada orang datang bagi ceramah. Bukan sebab aku join mana-mana seminar mahal. Tapi sebab aku dah penat. Penat duduk kat level yang sama sedangkan aku tahu aku ada potensi lebih dari ni. Penat tengok duit masuk dan keluar tanpa ada peningkatan yang betul-betul meaningful. Masa tu aku mula sedar, aku kena ubah strategi. Tapi aku jujur, aku tak tahu lagi nak ubah macam mana. Yang aku tahu cuma satu, kalau aku terus simpan je, hidup aku akan kekal macam ni. Dennis tak boleh trip tu. Lepas malam tu, aku rasa macam baru bangun dari tidur yang sangat panjang. Macam tersedar dari mimpi yang selama ni aku ingat realiti. Sebelum ni, aku fikir simpan duit je dah cukup. Simpan sikit-sikit, jangan belanja banyak, jangan buat benda bodoh. Itu saja. Tapi sebenarnya, simpan je ni satu mindset yang dah lama sangat kita ikut tanpa sedar. Dan mindset itulah yang buat ramai daripada kita stuck. Aku baru sedar, selama ni aku main selamat sangat sampai terlupa nak main strategi. Aku mula cari-cari. Aku baca buku-buku pasal kewangan, aku tengok video-video motivasi dan tutorial, aku tanya kawan-kawan yang dah berjaya, dan paling penting, aku cuba faham apa sebenarnya perbezaan antara orang yang hidupnya biasa-biasa je dengan orang yang hidupnya naik level. Satu benda yang aku jumpa berulang kali, bukan pasal berapa banyak kita simpan, bukan pasal berapa banyak kita belanja, tapi mindset kita terhadap duit dan risiko. Selama ni, aku ada apa yang mereka panggil scarcity mindset. Satu cara fikir yang fokus pada kekurangan, takut nak ambil risiko, takut duit habis, takut gagal. Mindset ni buat aku rasa selamat. Tapi sebenarnya aku terkurung dalam satu kotak yang kecil sangat. Sebaliknya, aku mula belajar tentang growth mindset dalam kewangan. Satu cara fikir yang berani cuba, belajar dari kesilapan dan percaya yang duit boleh berkembang kalau kita tahu cara yang betul. Aku mula faham yang mindset ni bukan sahaja buat aku lebih terbuka dengan peluang,
tapi juga buat aku rasa lebih yakin untuk ambil langkah baru walaupun ada risiko. Kalau dulu aku rasa takut nak keluarkan duit untuk buat sesuatu sebab risau rugi. Sekarang aku belajar yang risiko yang dikira dengan ilmu dan persediaan sebenarnya adalah peluang untuk naik level. Aku cuba bayangkan simpan duit macam simpan benih pokok. Kalau kau simpan benih dalam kotak tanpa tanam, memanglah benih tu takkan tumbuh. Tapi kalau kau tanam, siram, jaga dan bagi nutrisi, insya-Allah pokok tu akan tumbuh, bagi buah dan hasil yang kau boleh guna. Selama ni aku simpan duit macam simpan benih dalam kotak. Bagus. Tapi tak bergerak. Duit tu tak pernah ditanam atau digunakan untuk buat duit lagi. Aku baru sedar, simpan duit je takkan cukup kalau aku tak guna duit tu untuk buat duit. Dalam proses ni, aku jumpa banyak benda baru, macam passive income, pelaburan, side hustle, buat produk digital dan banyak lagi. Semua benda ni dulu aku takut nak cuba sebab aku fikir rumit, takut rugi dan takut orang kata aku gila. Tapi bila aku baca, belajar dan dengar cerita orang yang dah berjaya, aku sedar yang selama ni aku cuma penonton dalam cerita kewangan aku sendiri. Aku kena jadi pelakon utama yang berani ambil tindakan. Yang paling aku ingat, mindset bukan teknik, tapi cara kita fikir dan rasa tentang duit. Teknik boleh belajar, tapi kalau mindset tak betul, kita takkan terus maju. Bila aku mula ubah mindset ni, aku mula nampak peluang yang aku tak perasan sebelum ni. Aku mula percaya yang duit aku boleh bekerja untuk aku, bukan aku yang bekerja untuk duit je. Aku belajar yang kalau aku cuma simpan duit dalam bank tanpa gerak, duit tu akan susut sebab inflasi dan kos hidup yang makin naik. Jadi aku kena belajar cara untuk gerakkan duit aku supaya ia berkembang, walaupun perlahan. Ini bukan nak cakap semua orang kena jadi pelabur saham atau jutawan dalam semalam. Tapi kita kena ada cara fikir yang betul supaya bila peluang datang, kita sedia untuk ambil. Masa ni aku rasa macam dapat kunci baru dalam hidup aku. Aku rasa macam ada jalan rahsia yang selama ni aku tak nampak. Tapi aku tahu mindset je tak cukup. Aku kena mula bertindak. Aku kena mula ubah strategi. Bukan sekadar simpan je, tapi buat duit tu bergerak dan berkembang. Aku kena mula berani ambil risiko kecil yang berbaloi. Dan aku tahu jalan ni mungkin susah, mungkin penuh cabaran, tapi aku dah tak boleh terus hidup dalam keadaan yang sama je. Lepas aku ubah mindset, aku tahu aku kena ubah juga cara aku handle duit aku. Tapi benda ni bukan senang. Semua orang cakap mudah je, buat side income sana sini, labur sini. Tapi bila nak mula, aku rasa macam pelik. Takut, ragu-ragu dan paling takut, gagal. Langkah pertama aku ialah kenal pasti apa yang aku boleh buat selain kerja utama. Aku mula cari kerja freelance yang dekat dengan skill aku. Contohnya, aku cuba buat kerja design simple untuk kawan-kawan, buat konten untuk bisnes kecil-kecilan. Pada mulanya, hasilnya kecil sangat. RM50 pun aku rasa macam jackpot. Tapi hasil tu cukup buat aku rasa motivasi aku naik sikit. Sebab aku nampak duit boleh datang dari tempat lain selain gaji tetap. Tapi bukan senang. Ada masa aku rasa down bila klien tak bayar cepat, bila projek gagal, bila aku kena belajar banyak benda baru yang aku tak tahu. Tapi aku ingat balik mindset yang aku baru belajar. Growth mindset. Aku kena terus belajar. Jangan takut gagal. Jangan cepat give up. Dari situ aku mula fokus untuk naikkan skill dan cari peluang yang lebih besar. Aku juga mula belajar pasal pelaburan. Bukan pelaburan besar-besaran, tapi pelaburan kecil yang aku boleh handle. Aku baca pasal saham, reksadana dan platform pelaburan yang mudah untuk beginner macam aku. Aku buat keputusan untuk labur sikit-sikit. Walaupun ada risiko, tapi aku tahu kalau aku tak mula, aku takkan pernah maju. Aku anggap pelaburan ni macam tanam benih yang aku cerita tadi. Perubahan paling ketara adalah bila aku mula rasa duit aku tak lagi tersekat dalam akaun simpanan je. Duit tu bergerak, buat duit lain, masuk balik dalam akaun. Dan dari situ, aku dapat rasa beza yang besar. Dari hidup yang cukup-cukup makan, aku mula ada ruang untuk buat benda lain. Ada nafas lebih dalam kewangan aku. Aku boleh belanja sikit-sikit untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah. Aku boleh simpan lebih sebab aliran duit bertambah. Malah aku dapat rasa perubahan dalam kepala aku sendiri. Aku tak lagi takut risiko kecil. Aku lebih percaya pada proses, pada usaha dan pada diri sendiri. Aku sedar yang tiada jalan pintas untuk jadi kaya, tapi dengan strategi betul dan mindset yang kuat, aku boleh ubah masa depan aku. Sekarang, aku nak tanya kau. Kalau kau pernah rasa simpan je tak cukup, apa langkah pertama yang kau akan ambil untuk ubah strategi kau? And when you